Hai semua dan selamat kembali. Hari ini kita akan bedah siasat satu prinsip yang sangat penting dalam dunia seni dan rekaan, sesuatu yang sebenarnya ada di mana-mana tapi kita mungkin tak perasan sangat. Yap, kita akan cakap pasal kontra. Pernah tak anda rasa macam tu? Anda tengah scroll media sosial atau jalan-jalan tengok poster, tiba-tiba ada satu gambar ni, dia macam tarik mata anda, buat anda berhenti. Yang lain semua nampak biasa je. Apa sebenarnya rahsia dia? Jawapannya mudah je dan ia adalah satu perkataan. Kontra. Inilah dia, bahan rahsia yang membezakan visual yang okey dengan visual yang wow. Jadi, jom kita fahamkan sama-sama macam mana kontra ni berfungsi sampaikan ia boleh jadi macam magnet visual yang buat satu-satu image tu betul-betul hidup. Okey, jom kita masuk definisi dia. Senang cerita, kontras ni macam kita sengaja lagakkan dua benda yang sangat berbeza letak sebelah-sebelah. Contohnya, hitam dengan putih, besar dengan kecil. Tujuannya, untuk buat perbezaan tu jadi lagi ketara. Dan boom, terciptalah satu impak visual yang kuat. Anggap je macam garam dalam masakan. Tanpanya, semua rasa tawar kan? So, bila kita sebut unsur-unsur yang bertentangan ni, apa benda sebenarnya? Jom kita pecahkan kepada beberapa contoh yang paling asas, yang kita nampak setiap hari. Okey, kita mula dengan yang paling simple, garisan. Cuba bayangkan satu garisan yang tebal, yang garang, diletak sebelah garisan yang halus, yang lembut. Perbezaan ni je dah cukup untuk buat mata kita tertarik. Sama juga dengan rupa. Kita campurkan rupa organik yang flowy macam awan atau daun dengan rupa geometri yang sharp dan teratur macam segitiga atau kotak. Terus rasa ada satu ketegangan visual yang menarik. Dan yang best pasal kontra ni, ia boleh main dengan deria kita. Contohnya, jalinan. Letak je imej permukaan kasar sebelah permukaan licin, otak kita secara automatik boleh rasa perbezaan tu walaupun kita tak sentuh. Dan semestinya, hero utama, warna. Gabungkan warna panas yang berapi macam orange dengan warna sejuk yang tenang macam biru. Dia macam satu letusan visual yang bertenaga. Okey, sekarang kita dah kenal rupa kontra tu macam mana. Tapi, kenapa ia sangat-sangat penting? Apa sebenarnya kerja kontra ni dalam sesebuah karya seni? Kontra ni bukan sekadar hiasan tau. Dia ada fungsi yang strategik. Dia macam penunjuk arah dalam GPS, dia beritahu mata kita, "Hey, tengok sini dulu." Dia pastikan satu karya tu rasa dinamik, bertenaga dan paling penting, tak bosan. Jom kita tengok contoh-contoh dalam karya sebenar. Nah, ini contoh paling padu untuk kuasa fokus. Tengok arca ayam jantan ni. Anthony Lau guna kontra antara bentuk besi yang padu dengan ruang kosong di sekelilingnya. Hasilnya, mata kita terus terkunci pada bentuk ayam tu. Tak ada benda lain yang ganggu. Fokus kita 100% kat situ. Dalam karya ni pula, mata kita automatik ditarik ke arah rama-rama tu kan? Macam ada magnet. Ini semua sebab permainan kontra warna yang genius. Warna-warna panas yang terang benderang pada rama-rama tu diletakkan atas latar belakang yang lebih gelap dan sejuk. Terus, perhatian kita ditawan. Kalau semua bendi dalam satu karya tu sama je, mesti bosan kan? Di sinilah kontra datang untuk menyelamatkan keadaan. Zulkifli Yusof campurkan rupa geometri yang keras dengan unsur-unsur organik yang lebih bebas. Tambah pula dengan jalinan yang berbeza-beza. Hasilnya, sebuah karya yang sangat kaya, yang buat kita nak tengok lama-lama sebab ada banyak benda untuk diterokai. Alright, kita dah faham apa itu kontra dan kenapa ia penting. Sekarang, jom kita masuk bahagian teknikal sikit, bahagian bagaimana. Macam mana seorang artis tu mencipta kontra? Apa tools yang diorang guna? Okey, pada asasnya, ada 4 senjata utama yang boleh digunakan. Anggap je ni macam ABC dalam bahasa visual. Bila dah mahir guna 4 benda ni, kita boleh cipta apa-apa impak visual yang kita nak. Teknik pertama, kontra garisan. Ini yang paling straightforward. Dengan hanya main tebal nipis garisan, kita dah boleh cipta satu hierarki visual. Kita boleh tunjuk mana yang watak utama, mana yang watak sampingan. Simple tapi sangat berkesan untuk memandu mata penonton. Seterusnya, rupa. Bayangkan, sebuah pokok dengan dahan-dahan yang berserabut, yang tak teratur, tumbuh betul-betul di sebelah sebuah bangunan konkrit yang lurus dan sharp. Perbezaan ketara ni bukan je menarik, tapi ia boleh cerita satu kisah. Contohnya, alam semula jadi lawan pembangunan bandar. Nampak tak power dia? Kontra jalinan ni pula, dia main dengan ria sentuhan kita, tapi melalui mata. Seorang pelukis boleh lukis sehelai kain sutra yang nampak licin dan berkilat, terdampar atas keping kayu yang nampak kasar dan berserat. Walaupun kita tak boleh sentuh, kontra ni buat imej tu rasa lebih real, lebih hidup. Macam kita boleh rasa tekstur dia.
Dan akhir sekali, teknik yang boleh dikatakan paling power, kontra warna. Sama ada kita guna warna yang betul-betul bertentangan dalam roda warna, macam merah dengan hijau, ataupun cara paling mudah, letak je warna terang sebelah warna gelap. Inilah cara paling confirm untuk buat imej anda betul-betul pop out dan meninggalkan kesan yang mendalam. Okey, lepas kita dah faham semua konsep ni, tiba masanya untuk kita bawa ilmu ni keluar dari skrin. Sebabnya, kontra ni bukan hanya wujud dalam galeri seni. Ia ada di mana-mana sahaja di sekeliling kita. Dan inilah poin paling penting sebenarnya. Cuba fikirkan sejenak. Siang dan malam, tua dan muda, senyap dan bising. Dunia kita, pengalaman kita sebagai manusia, dibina atas kontra. Jadi, bila kita faham prinsip ni, kita sebenarnya sedang belajar untuk melihat dan menghargai dunia dengan cara yang lebih mendalam. Jadi, saya nak tindakan anda dengan satu cabaran kecil. Lepas ni, bila anda berjalan keluar atau tengah makan atau tengah tengok TV, cuba perhatikan sekeliling anda. Kontra apa yang akan melompat keluar pada anda dulu? Adakah kontra warna pada baju seseorang? Kontra bentuk antara bangunan lama dengan bangunan baru? Percayalah, sekali anda dah mula nampak, anda takkan boleh berhenti. Dan dunia akan nampak lebih menarik.